Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pernahkah kita bertanya, apa hidup ini penuh dengan ujian? Apa kita yang harus menanggung kesakitan? Saya, Nursyafah dan Zahra binti Syekhul Muhammadi Zuzaili dari kelas 6 kreatif Sekolah Kebahasaan Danau Perdana ke sekolah saya WBA 0082. Saya berusia 12 tahun dan pada masa lapang saya gemar membaca buku. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar, iaitu Orang Sabar Tahan Ujian, Akhir Nanti Hidup Bahagia. Penulis Fitri Azhari Ghazali, terbitan Pustaka Minda Eti. Buku ini mengandungi 44 muka surat dan ditulis dengan bahasa santai, mudah difahami serta penuh dengan unsur nasihat, motivasi dan pengajaran. Hadirin sekalian, watak utama dalam cerita ini mengisahkan tentang Yusuf. Yusuf seorang pelajar yang bijak matematik tetapi hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, tayar baskalnya bocor dan dia terlambat ke sekolah. Setibanya di sekolah, pengawas telah menulis namanya. Jamal, pengawas yang mencatat namanya itu, meminta Yusuf membantunya menyiapkan latihan matematik sekiranya mahu namanya dipadam. Tetapi Yusuf tidak bersetuju. Akhirnya Yusuf dibantu oleh kawannya Safian. Safian membantu Yusuf untuk memberitahu cikgu perkara yang sebenar. Buku ini memaparkan realiti kehidupan pelajar sekolah. Kita dapat melihat situasi di mana seorang pelajar sekolah sering menjadi masa ejekan, dipandang rendah, malah ada yang dibuli oleh rakan sendiri. Bayangkan, ketika kita ingin belajar, ada yang mengganggu. Ketika kita ingin berjaya, ada yang menjatuhkannya. Namun, persoalannya, adakah kita perlu melawan dengan kemarahan atau kita memilih untuk bersabar? Watak utama dalam cerita ini digambarkan sebagai seorang pelajar yang tabah. Walaupun sering diuji, dia tidak melawan dengan kekerasan. Dia memilih untuk bersabar dan terus berusaha. Pada awalnya dia lemah, dia sedih, dia hampir berputus asa, tapi dia tidak menyerah. Sedikit demi sedikit kesabaran ini membuahkan hasil. Sikapnya mula dihormati, usahanya mula membuahkan kejayaan dan kehidupan berubah menjadi lebih baik. Hadirin yang dihormati, inilah kekuatan buku ini. Ia bukan sekadar cerita tetapi cerminan kehidupan kita. Ia mengajar kita bahawa ujian bukan untuk menjatuhkan kita tetapi untuk menguatkan kita. Dari segi penulisan pula, buku ini menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas. Ia sesuai untuk pelajar kerana mudah difahami dan tidak membosankan. Dari segi grafik pula, buku ini memaparkan ilustrasi yang menarik dan berkait rapat dengan jalan cerita. Ini membantu pembaca membayangkan situasi dengan lebih jelas, terutamanya dalam kalangan remaja. Keistimewaan buku ini terletak pada mesej yang sangat dekat dan menyentuh hati. Ia bukan sahaja memberi motivasi tetapi juga mengubah cara kita melihat ujian. Buku ini mengajar kita bahawa kesabaran bukan kelemahan tetapi kekuatan yang luar biasa. Bukankah orang yang sabar itu lebih tenang? Bukankah orang yang sabar itu lebih kuat? Akhirnya, penulis menegaskan bahawa kebahagiaan bukan datang daripada kesenangan semata-mata, tapi daripada hati yang sabar dan redha. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua berfikir, jika hari ini kita diuji, adakah kita akan bangkit dengan kesabaran atau kita memilih untuk bersabar? Ingatlah, orang yang sabar menahan ujian, akhir nanti hidupnya pasti bahagia. Sekian, terima kasih.